Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aidil Zahrudin di Buletin DD. Seramai 300 personal MyStep pembantu warden asrama MyPWA dilantik bermula 1 April untuk ditempatkan di sekolah-sekolah berasrama seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadhil Sidik menerusi satu kenyataan memaklumkan inisiatif itu sebagai usaha meningkatkan keselamatan institusi berkenaan. Pelantikan pembantu warden terbabit adalah menerusi inisiatif MyPWA yang turut bertujuan membantu mengurangkan beban tugas guru. Pembantu warden berperanan membantu warden khususnya dalam pemantauan waktu malam bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan murid asrama dapat terus diperkukuhkan. KPM merancang untuk memperluas peranan MyPWA sebagai sebahagian usaha berterusan meningkatkan kecekapan pengurusan asrama. Tambah kementerian, pelantikan ini selari dengan agenda reformasi keselamatan di semua institusi pendidikan serta bertepatan dengan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM menggariskan keperluan untuk guru mata pelajaran memberi tumpuan kepada aktiviti berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran PDP. Seramai 366,435 calon atau bersamaan 94.29% layak dianugerahkan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2025. Pencapaian itu bukan sahaja daripada sekolah harian tetapi juga daripada sekolah model khas lain seperti Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih KPM yang layak 100%. Antaranya Sekolah Integriti dan Sekolah Henry Gurney yang mengekalkan pencapaian 100% layak sijil 4 tahun berturut-turut dengan grade purata sekolah 4.32. Bagi sekolah model khas komprehensif K11, 2 orang mendapat 7A dengan 91.37%. Prestasi murid orang asli turut menunjukkan peningkatan memberangsangkan, manakala program sekolah model khas menyaksikan 29 calon memperoleh semua A dengan 98% layak menerima sijil. Bagi kategori calon SPM 2025, 5 calon berjaya merekodkan keputusan cemerlang untuk semua mata pelajaran. Daripada 2,128 calon, seramai 1,769 layak dianugerahkan sijil SPM 2025. Malah, murid pribumi Dusun Bonggi di Sabah dan Penan di Sarawak masing-masing mencatatkan 100% kelayakan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan di Facebooknya bagi memastikan tiada calon tercicir, peluang kedua telah disediakan menerusi peperiksaan SPM ulangan 2026 pada Julai depan. 3 mata pelajaran teras ditawarkan iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik dengan pendaftaran dibuka secara dalam talian dari 1 Mac hingga 30 April ini. Kajian mendapati antara 89 hingga 95% murid di 6 buah sekolah rendah di Kinta Ipoh, Perak mengalami ralat refraksi termasuk rabun jauh dan rabun dekat. Menurut Ketua Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Raja Permaisuri Bainun, Dr. Philip Rajan Devasayaham, walaupun sebahagian kes tidak serius, masalah penglihatan tetap menjejaskan fokus murid di dalam kelas sekaligus memberi kesan kepada pencapaian akademik. Dr. Philip berkata, kajian yang diterbitkan dalam Journal of Optometry, Eye and Health Research itu melibatkan 667 murid menggunakan peralatan autorefraktor bagi menilai tahap penglihatan secara objektif. Hasil analisis mendapati 91.6% mata yang diperiksa berada dalam kategori abnormal, manakala hanya 8.4% diklasifikasikan sebagai normal dengan rabun jauh dikenal pasti sebagai masalah paling dominan. Mungkin budak-budak ini tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar. So mereka akan di-label nakal, tidak mau belajar. Dan mereka pun keputusan peperiksaan mereka pun akan merosot. So budak-budak ini akan tercicir daripada mencapai potensi akademik mereka. So kajian ini sangat penting sebab kita dapat mengenal pasti budak-budak ini dan memberi satu solution atau rawatan.
Ujar beliau, faktor gaya hidup seperti pendedahan berlebihan kepada gadget serta kekurangan aktiviti luar dikenal pasti antara penyumbang utama kepada peningkatan kes rabun dalam kalangan kanak-kanak. Faktor genetik turut memainkan peranan, khususnya mereka yang mempunyai sejarah keluarga mengalami masalah penglihatan serius. Sementara itu, Pengarah Projek Persatuan Kebajikan Amal Makmur Negeri Perak, Nachamutu Karapanan berkata pihaknya telah menjalankan saringan terhadap lebih 21,000 murid di seluruh negeri sejak 2022. Jelas beliau, tahun ini fokus diperluas kepada murid prasekolah dan tahun 1 bagi membolehkan pengesanan lebih awal. Kami juga ada beberapa program yang lain supaya satu kesedaran akan diberi kepada para ibu bapa, sebab bila ibu bapa tahu masalah itu dialami oleh anak-anak mereka tetapi tidak memberi kepentingan. Saya harap satu kesedaran akan dibuat secara besar-besaran melalui Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan dan juga banyak NGO dan lain-lain yang boleh bantu supaya untuk meningkatkan kesedaran. Dalam pada itu, kajian berkenaan menegaskan bahawa ralat refraksi yang tidak dirawat berisiko menyebabkan komplikasi seperti amblyopia mata malas selain memberi kesan jangka panjang terhadap pencapaian pendidikan serta peluang pekerjaan. Analisis meteorologi menunjukkan kehadiran awan konvektif serta awan kumulus menara yang sangat aktif di zon sasaran. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi pembinaan awan OPA yang dijalankan semalam berjaya menunjukkan keputusan positif sekaligus membantu memperbaiki keadaan cuaca dan mengurangkan kesan cuaca panas yang melanda sebelum ini. Menurut kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP, berdasarkan data cerapan radar cuaca, hujan mula dikesan di sekitar empangan Timah Tasuh pada jam 5 petang semalam. Di empangan Ahning pula, hujan direkodkan bermula jam 7.30 malam sehingga jam 9 malam dengan liputan hujan merangkumi kawasan tadahan utama bagi semua empangan terlibat. Secara keseluruhannya, operasi semalam dikategorikan berjaya apabila data daripada stesen cerapan dan sistem MyRAE Malaysia menunjukkan taburan hujan yang signifikan. Di Perlis, jumlah hujan direkodkan antara 10 hingga 45 mm, manakala Kedah mencatatkan antara 6 hingga 57.4 mm dalam tempoh beberapa jam. Kejayaan ini membuktikan bahawa pelaksanaan OPA dalam keadaan atmosfera yang sesuai mampu menjadi langkah efektif dalam menangani isu kekurangan air khususnya di kawasan tadahan kritikal. Operasi berkenaan merupakan intervensi bagi meningkatkan taburan hujan susulan keadaan cuaca kering dan kekurangan hujan sejak beberapa minggu lalu. Usaha itu memberi tumpuan kepada 11 empangan utama yang berada pada tahap waspada, amaran dan kritikal, melibatkan negeri Perak, Kedah dan Perlis di utara serta Johor di selatan Semenanjung sepanjang tempoh 6 hingga 8 April 2026. Sementara itu, operasi hari ini akan diteruskan dengan mensasarkan kawasan tadahan empangan Temenggur dan empangan Bukit Merah di Perak. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengajak orang ramai, khususnya pengguna media sosial untuk berkongsi keadaan cuaca di kawasan masing-masing susulan pelaksanaan operasi berkenaan. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau menggalakkan maklum balas terutama dari kawasan utara dan selatan negara bagi menilai keberkesanan operasi tersebut. Dalam tempoh beberapa jam, antaran itu menerima sambutan menggalakkan dari warganet. Rata-rata memberi perkembangan cuaca di kawasan masing-masing sudah mula menerima hujan, antaranya di Kedah, Perak serta Johor.
Selain itu, terdapat juga maklum balas diterima. Beberapa kawasan mulai redup dan mendung berbanding hari sebelum operasi dilaksanakan. Sehingga petang tadi, antara berkenaan meraih lebih 1,000 komen dan sekitar 4,000 tanda suka. TV3 memenangi anugerah penghargaan khas program Bola Bicara serta anugerah liputan televisyen tertinggi pada Majlis Promosi Universiti Putra Malaysia UPM bersama media 2026 semalam. Turut menerima pengiktirafan 3 akhbar di bawah Media Prima Berhad. Penghargaan itu diberikan kepada media yang menyumbang secara signifikan dalam liputan berita berkaitan UPM sepanjang tahun lalu menerusi 13 kategori. Anugerah khas program Bola Bicara diterima program Malaysia hari ini dan disampaikan Naib Chancellor UPM, Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah. Sebab pihak UPM sendiri pun banyak berkongsi kepakaran dengan kami, berkongsi ilmu dengan penonton-penonton semua. Jadi kita harapkan dengan anugerah ini kedua-dua pihak dapat win-win situation dan juga dapat memberikan lebih banyak lagi input-input bukan kepada kita tetapi juga kepada penonton-penonton terutamanya penonton TV3. Turut hadir pengarang kumpulan berita dan hal ehwal semasa NCA rangkaian televisyen Media Prima Azhari Muhyiddin. Dalam majlis sama, Berita Harian menerima anugerah liputan bahasa Melayu tertinggi dan anugerah visibility media cetak. Harian Metro pula memenangi anugerah liputan berita penyelidikan tertinggi dan liputan bahasa Melayu tertinggi, manakala New Straits Times memenangi anugerah liputan bahasa Inggeris tertinggi. Selain itu, seramai 15 ahli akademik dan profesional UPM menerima anugerah visibility media UPM 2025. Bukan sekadar memiliki rupa paras menawan, bekas Ratu Cantik Negara Sandra Lim membuktikan dia mempunyai taring menerusi filem Melayu pertamanya, Gayung 2. Menerusi naskah itu, Sandra menggalas watak antagonis yang menuntut penghayatan dan emosi yang kuat. Sandra Lim sememangnya seorang personaliti serba boleh. Mana tidaknya, selain aktif dalam bidang peragaan, dia turut menguasai seni bela diri seperti wushu dan kickboxing. Sandra mengakui peluang untuk berlakon dalam filem aksi tempatan merupakan impian yang telah lama diidamkan. Lebih-lebih lagi apabila kemahiran seni bela dipelajarinya dapat dipaparkan di layar perak. For me to be able to work with the Gayong family, Sandra, memang, it's really God's blessing because I have been dreaming about this my entire life. Sandra memang nak menyampaikan yang cantik, flawless performance untuk korang. So to me, I'm so happy to see the results. This is my first time seeing the film and God's blessing. I'm so happy. Membawa watak Jade Lee, aktris ini teruja dapat melakonkan sendiri babak aksi termasuk adegan bertempur dengan watak utama Beto Kushairi. She has the ability to fight. She is very nimble. Dengan wushu dia punya background, Sandra telah menunjukkan bukan saja bakat yang begitu tinggi, tapi juga komitmen yang setara dengan bakat beliau. And then beliau enjoy the time with us. So I'm looking forward to working with her again lah. Filem terbitan Soul Pictures dengan sokongan Primeworks Studios ini juga kekal menampilkan Nabila Huda dan Syafina Swib. Gayung 2 dijadual menemui penonton di seluruh negara mulai Khamis ini. Bertemu kembali. Kementerian Luar memantau rapat perkembangan di Asia Barat susulan peningkatan ketegangan dan konflik berterusan. Fokus diberikan kepada aspek keselamatan serta kebajikan rakyat Malaysia yang menetap atau berada di kawasan terjejas. Wisma Putra memaklumkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar dan yang dihubungi berada dalam keadaan selamat serta tiada yang terkandas. Perwakilan diplomatik Malaysia turut memberitahu ruang udara di beberapa negara termasuk Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait dan Yaman masih ditutup kepada penerbangan komersial. Operasi penerbangan terhad telah disambung semula di Emirat Arab Bersatu, Jordan, Lebanon, Qatar dan Syria. Sementara itu, ruang udara di Arab Saudi, Oman dan Turkiye kekal dibuka sepenuhnya.
Berikutan keadaan yang tidak menentu, rakyat Malaysia yang berhasrat pulang ke tanah air digesa mendapatkan tiket penerbangan komersial dengan segera. Manakala yang memilih untuk terus berada di rantau itu dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada. Ke perkembangan luar negara. Apabila bercakap mengenai misi Artemis II mengelilingi bulan, perhatian dunia sering tertumpu kepada keberanian 4 angkasawannya yang menjelajah ke ruang angkasa. Namun, di sebalik misi penuh bersejarah itu, terdapat ribuan lagi anggota di belakang tabir yang bekerja tanpa henti demi memastikan misi itu berjaya. Pusat Angkasa Kennedy di Texas, Amerika Syarikat menjadi nadi dan saksi sekumpulan saintis dari pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan NASA memainkan peranan penting dan kritikal mereka. Sepanjang misi Artemis II, setiap imej dan data yang diterima terus dari angkasa akan dipantau dan dianalisis mereka dengan segera dan konsisten. Hasil dapatan diserahkan kepada pasukan penilai seterusnya. Ini kerana selain menjadi individu pertama yang menerima laporan daripada angkasawan, setiap minit yang berlalu amatlah berharga. Because remember, there's only a set period of time. There's only a set number of hours between the start of the close approach and the end of the flyby. So we have to have people looking at the data right away to be able to advise the crew what to do next. Walaupun kelihatan berwarna kelabu dari bumi, perhatian terus ke atas permukaan bulan dari angkasa membolehkan saintis merungkai kewujudan warna lain. Kehadiran warna seperti coklat mahupun hijau membawa simbolik kewujudan elemen lain antaranya mineral yang berpotensi dimanfaatkan untuk misi ke bulan seterusnya. We don't expect to see very bright colors on the moon, but some colors, browns, greens, things like that, give us an indication of what chemicals are there. And that can be very interesting both to explain how the moon formed with the Earth, how different is it from Earth, but also whether any of these elements could be usable in the future, whether they're usable to make rocket fuel or air or water for drinking, or whether they'd be useful for building materials, like to build up a base on the moon, which NASA has agreed to do in the next years coming up. Dalam pada itu, angkasawan Artemis II mencatat sejarah apabila menjadi manusia yang berada paling jauh dari bumi iaitu lebih 406,000 kilometer mengatasi rekod jarak dipegang misi Apollo 13 pada 1970. Bangunan tertinggi di selatan Paris, Perancis, Montparnasse Tower kini ditutup untuk tempoh yang lama untuk kerja-kerja naik taraf. Hujung bulan lalu, pengunjung tidak melepaskan peluang bergambar di aras 59 menara itu sebelum ia menutup pintunya untuk tempoh sekurang-kurangnya 4 tahun. Aras tinjauan di Montparnasse Tower mula menerima kunjungan orang awam setahun selepas menara itu dibuka pada 1974. Tarikan ini menawarkan pemandangan 360 darjah kota Paris dari ruang terbuka berkeluasan 900 meter persegi selain kawasan tertutup di tingkat 56. Lebih 30 juta orang telah datang menikmati pemandangan paling ikonik Eiffel Tower dari menara ini. Bangunan yang sebahagian besarnya menempatkan pejabat bakal melalui transformasi menjadi menara kaca dengan kemudahan hotel dan kedai serta rumah hijau di tingkat paling atas. J'aime bien toutes les choses, voilà, comme je disais, un peu anciennes. Donc du coup, ça devient quelque chose d'ancien qui va changer. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je suis montée et je la regarde depuis que je sais qu'elle va changer différemment. Ah, de temps en temps, j'aime bien venir ici. J'aime bien regarder la vue. J'aime bien regarder, enfin, observer ce qui se passe autour, de regarder où il y a des chantiers dans tel endroit, dans tel quartier. Par exemple, je suis déjà venu environ 5-6 fois. Menurut jurucakap menara, penutupan ini sangat perlu memandangkan ia tidak pernah melalui kerja-kerja pemulihan atau naik taraf. Kos baik pulih menelan belanja lebih 600 juta euro untuk menara sahaja dan menghampiri 1 bilion euro jika mengambil kira bangunan berhampiran yang menempatkan pejabat, pusat beli belah dan jambatan pejalan kaki. Sukan, kejohanan badminton Asia BAC di Ningbo, China. Dua beregu utama negara menepati ramalan apabila mudah melangkah ke pusingan kedua.
Pasangan nombor 2 dunia, Aaron Chia Sowo Yik tidak berdepan masalah melepasi pusingan pertama. Mereka mudah menewaskan gandingan Taiwan Chiu Xiang Chie Wang Qilin 21-15, 21-15. Kemaraan Aaron Wu Yik disusuli pasangan wanita nombor 1 negara, Perlitan M. Tinah. Juga selaku ranking nombor 2 dunia, mereka cuma memerlukan 31 minit mengatasi bergu Hong Kong Fan Kaiyan Yao Mei Ying 21-14, 21-11. Turut melepasi pusingan pertama, perseorangan wanita Kay Lakshana. Cuma set pertama, Lakshana terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pemain India Tanvi Sharma 21-19, 21-14 dalam masa 41 minit. Sementara itu, penampilan berbeza dua perseorangan negara pada pusingan pertama. Leong Junhao yang bakal menggalas perseorangan utama pada Piala Thomas sekali lagi beraksi hambar. Dia tewas mudah kepada pemain Indonesia Jonathan Christie 13-21, 8-21 cuma dalam tempoh 36 minit. Namun perseorangan wanita Wong Ling Ching mendapat pujian meskipun gagal meneruskan kemarahan. Pemain berusia 22 tahun itu mencemaskan bekas juara dunia dari India PV Sindhu sebelum tewas 21-15, 11-21, 19-21 dalam permainan yang berlanjutan 1 jam 7 minit. Ke perkembangan bola sepak Piala Malaysia. Kejayaan menundukkan Kuala Lumpur City FC semalam menyaksikan Johor Darul Takzim JDT selangkah lagi untuk bergelar juara buat kali keempat berturut-turut. JDT melangkah ke perlawanan akhir menerusi agregat 8-1. Berjaya mengekang asakan JDT sepanjang 45 minit pertama. Penguasaan tuan rumah sukar lagi dibendung KL City pada babak kedua. Bergson Da Silva membuka tirai jaringan hanya 4 minit selepas permainan bersambung. 2 minit berselang, Syahmi Safari menjadikan kedudukan 2-0 selepas penjaga gol pelawat Hafizul Hakim Khairul Nizam gagal menampan kemas hantaran Nacho Mendes. Minit ke-50, menyusul gol ketiga JDT sekali lagi hasil sentuhan Bergson. Belum mahu mengalah, KL City merapatkan kedudukan menerusi tandukan ketua pasukan Giancarlo Gallifuco hasil sepakan sudut Zafri Yahya pada minit ke-67. Begitupun JDT terus mengukuhkan kedudukan menerusi rebatan kencang pemain gantian Mujagic 2 minit sebelum permainan tamat. Mara dengan agregat 8-1, JDT bakal menanti pemenang antara Selangor FC dan Kuching City FC pada aksi final 23 Mei depan. Ke perkembangan kejohanan futsal ASEAN di Nonthaburi, Thailand. Skuad negara menamatkan saingan menewaskan Brunei 8-4 pada aksi terakhir kumpulan B petang tadi. Selepas masing-masing tewas pada 2 perlawanan terdahulu, Malaysia dan Brunei berentap untuk bergelar pasukan ketiga terbaik kumpulan. Malaysia sebelum ini tewas kepada Australia 1-2 dan 0-1 di tangan Indonesia, manakala Brunei menjadi mangsa belasahan tunduk 0-7 dan 1-13 kepada Indonesia dan Australia. Selepas berakhir saingan kumpulan B, Indonesia di tangga teratas menang ketiga-tiga perlawanan. Mengiringi Indonesia ke separuh akhir, Australia selaku naib juara kumpulan. Paparan persembahan Miyako Odori daripada sekumpulan geisha atau Geiko di Kyoto, Jepun mengakhiri buletin didik. Pertunjukan tradisi berusia ratusan tahun itu dianjurkan sempena meraihkan mekarnya bunga sakura. Saya Aidil Sahrudin, salam hormat. Assalamualaikum.